Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Lama kita cuti, bermula 15 Syaban, dan hari ini kita mula baca balik buku karangan Pendeta Za'ba, iaitu Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Masih dalam pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar, siri yang keempat. Di atas adil terdapat ihsan, yang intisari maknanya ialah berbuat baik semata-mata sahaja. Maksudnya seseorang yang ihsan akan berbuat baik bukan kerana membalas atau memberi sama timbang, dan bukan kerana hendak mendapat balasan. Kata Za'ba, ia hanya berbuat baik kepada orang lain walau apapun perbuatan yang diterimanya atau akan diterimanya dari orang lain itu baik atau jahat. Tingkat paling tinggi dalam skala kebajikan ialah ita'izil qurba. Jika diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ungkapan ini bermakna memberi seolah-olah kepada darah daging sendiri. Apabila kita memberi kepada darah daging sendiri, maka pemberian kita itu adalah atas sebab kasih sejati, bukan kerana sama timbang atau mengharapkan balasan, atau semata-mata hendak berbuat baik. Ini boleh dimisalkan dengan kasih ibu kepada anak, dan juga kasih antara ahli-ahli keluarga yang terdekat. Bagi pemeringkatan kejahatan pula, kejahatan yang paling bawah adalah fahsya, yang mana intinya ialah kejahatan yang pada mula-mula terhad mudaratnya kepada orang yang berbuat itu sahaja. Kejahatan ini terdiri daripada kelakuan jahat yang tidak bermalu pada perkataan atau perbuatan, sesuatu yang sangat keji atau diluati, meluat. Banyak sekali contoh-contoh kejahatan yang seperti ini yang diberikan oleh Za'ba dalam tulisannya tersebut. Jenis kejahatan yang lebih teruk daripada fahsya ialah mungkar, yang merupakan segala perbuatan yang terang-terang jahatnya dan salahnya, yang ditolak dan tiada diperkenankan pada mata semua orang baik-baik. Juga perbuatan mungkar ini mengganggu dan mencederakan hak-hak orang lain, dan dengan itu mendatangkan mudarat bukan hanya pada orang yang melakukannya, tapi juga kepada orang lain. Kejahatan yang paling dahsyat ialah baghi. Ini dalam bahasa Melayu ialah baghya. Ini segala kejahatan yang melanggar batas keadilan, keinsafan, kesopanan, keamanan dan keselamatan umum. Di antara kejahatan yang termasuk dalam golongan ini ialah berpaling daripada kebenaran atau daripada jalan hidup yang betul, meranggap perintah, melawan, menderhaka kepada kekuasaan yang sah di sisi hukum. Tajuk kecil, hukum pertentangan. Dalam memperkatakan soal baik dan jahat yang ada pada diri manusia, Za'ba membawa konsep yang boleh kita kenal pasti dalam zaman sekarang ini sebagai hukum pertentangan, law of opposition. Katanya, jika ada baik pasti ada jahat, kerana baik dan jahat berpasangan. Dan beliau memetik dan menghuraikan daripada firman Tuhan dalam Quran, khususnya dalam surah Yasin ayat 36. Kata Za'ba, kebajikan dan kejahatan, keduanya tidak boleh bercerai atau menunggal sahaja, salah satunya di mana-mana pun. Kedua-duanya baik dan jahat. Kebajikan dan kejahatan itu sentiasa ada dan mesti ada
di dalam susunan tabiat alam ini, walau di dalam hati atau di luar daripada kawasan hati, walau di alam jasmani atau di alam rohani, walau pada perkataan-perkataan zahir atau perkara-perkara batin. Maksud yang dibawa oleh hukum ini ialah kita tidak akan mengenal apa itu baik jika tidak ada jahat. Demikianlah sebaliknya. Dengan adanya pertentangan yang seperti itu, maka kita bolehlah membuat peraturan dalam hidup kita supaya memilih yang baik dan menolak yang jahat. Tajuk kecil, hukum perubahan dan keadaan. Dalam memperkatakan baik dan jahat, Za'bah juga mengenal pasti bahawa sesuatu yang baik atau jahat dalam perangai manusia mempunyai kemungkinan berubah. Yang baik menjadi jahat dan sebaliknya. Dalam bahasa sekarang, kita boleh katakan bahawa dalam hal ini terdapat hukum perubahan keadaan, change of state. Ini bermakna bahawa tidak ada yang kekal bagi sesuatu sifat atau keadaan. Perubahan sentiasa berlaku. Za'bah menyimpulkan hukum ini, sungguh pun beliau tidak menggunakan istilah hukum sebagai saling bertukaran dan buah membuahkan. Berdasarkan hukum berkenaan, sesuatu kebajikan hilang sifat kebajikannya apabila tidak dilakukan dengan betul. Dalam hal ini, beliau mengambil contoh dari sikap riya yang pada mulanya kelihatan sebagai kebajikan. Misalnya dalam hal berbuat baik kepada orang lain, tetapi disertai dengan sikap menunjuk dan memperagakan perbuatan itu. Dengan itu, beralihlah apa yang pada mulanya merupakan kebajikan menjadi kejahatan. Perbuatan yang seperti ini memang dikeji oleh Islam. Tetapi sikap menunjuk-nunjuk dan memperaga yang seperti itu tidak melanggar akhlak menurut peraturan dalam tamadun lain. Dan kita sudah pun terpengaruh olehnya. Berkaitan dengan itu, jika orang memberi sedekah dengan memberitahu tentang sedekahnya atau memperagakannya, maka itu adalah perbuatan riya. Dan sedekah bagi Za'bah tidak harus dilihat dari segi pemberian mata benda, tetapi juga harus dilihat dari segi sikap kita terhadap orang. Jika kita baik, maka itulah sedekah kita kepadanya. Demikian juga ajaran seorang guru kepada murid-muridnya yang dilakukan dengan ikhlas adalah sedekah dari guru kepada muridnya. Perubahan sebaliknya boleh berlaku, iaitu dari kejahatan menjadi kebajikan. Misalnya sesuatu musibah, iaitu kejahatan, boleh membuat orang yang ditimpanya menjadi insaf, iaitu kebajikan. Dan orang yang insaf akan melakukan segala yang baik. Kita biasa mendengar perkataan Inggeris, a blessing in disguise, digunakan apabila kita mendapat manfaat selepas menghadapi sesuatu kekecewaan. Dalam hal ini kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Inilah yang dimaksudkan oleh Za'bah sebagai perubahan dari kejahatan menjadi kebajikan. Cukup sekat ini, kita akan sambung di lain masa dan tempat. Terima kasih.